Tak maaf, saya dah tak jaga cik. Boleh balik. Careful. Cik jangan hantuk burung saya tu. Minta maaf. Tinggi sangat. Sungguh. Burung awak jinak. Maaf Pembetulan, tu bukan burung dia, burung saya. Ya. Macam ni, sebenarnya Ramli, Encik, saya datang ni nak mohon ampun dan maaf atas kesilapan saya. Ya. Cik, orang miskin ni pun ada harga diri tau cik. Ya, saya faham. Datang minta maaf, settle bagi duit. Ingat kita apa? Duit boleh beli ke? Tak. Macam tu je. Tak. Saya benar-benar minta maaf kalau saya salah sangka pada awak. Betul Tak maaf tu. tuan. Saya pun minta maaf ya. Saya harap awak bekerja balik dengan Saya saya. jaga dia lebih baik daripada saya jaga diri saya tau. Ramli, awak dah tak sudi jadi pengawal peribadi anak saya lagi? Ha? Awak dah tak sudi nak jadi pengawal peribadi anak saya lagi? Tak ada cik. Sebab saya rasa tak sesuai dengan kerja risiko yang saya dapat. Dihina lagi. Alah. Ni saya dengar bapak saya Dah. dihina, dibagi minum. Ya, saya minta maaf, Cik. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya terminum malam tu. Ni 3 hari dah kat rumah, mulut masih bau diesel tau. Ramli, betul ke awak tak sudi jadi bodyguard saya? Sorry lah awak. Awak mesti fikir kalau cantik saya mesti lentok. Cantik mesti. Sorry awak. Saya tak boleh cantik tau awak. Cantik mudah dapat tau awak. Tapi ni apa? Ramli, ayah rindu nak pergi kelab balik lah. Ramli, saya akan menebus Segala kesalahan saya dengan membayar ganti rugi duit tanah yang awak telah gadaikan nanti. Pakcik, syarat itu tak cukup. Saya ada satu syarat. Kalau pakcik boleh okey, saya mungkin boleh terima. Apa dia, Ramli? Apa dia? Boleh tak anak pakcik jodohkan dengan ayah saya? Sebab pakcik dah alang-alang tadi pakcik terlanggar burung ayah. Nanti. Itulah dia. Macam mana ya? Tak. Macam mana? Jangan. Saya minta maaf. Saya bukannya tak nak. Tapi itulah masalah dia. Kalau saya kahwin dengan perempuan cantik macam ni, macam mana keadaan burung saya?